Ramai yang nak belajar robotik tapi tak tahu mula dari mana. Nama saya Nur Azlin binti Abdul Ghaffar. Saya adalah pensyarah dari Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Sultan Nizam Zainal Abidin, Dungun, Terengganu. Saya adalah graduan ijazah dan master dalam bidang Mekatronik Engineering daripada Universiti Islam Antarabangsa. Minat dan passion saya dalam bidang robotik ini bermula daripada pengajian di universiti dan sehingga kini saya masih lagi mengikuti dan mempelajari teknologi-teknologi dalam bidang robotik. Kerjaya sebagai jurutera dan juga pensyarah adalah dua bidang yang berbeza. Sebagai jurutera, kami lebih mementingkan kepada penghasilan produk dari segi kualiti dan juga kuantiti. Dan sebagai jurutera juga, kita mengaplikasikan ilmu engineering yang kita miliki. Namun sebagai pensyarah, kami lebih berfokus kepada ilmu engineering secara meluas. Dan sebagai cabarannya, kami perlu lebih lagi ada ilmu dan juga kemahiran tentang teknologi terkini sebelum kami boleh mengajar kepada pelajar-pelajar kami. Sebagai salah seorang tenaga pengajar di NTW, saya merasakan bahawa peluang untuk saya mengajar di NTW ini sangat bermakna dan juga penting untuk kemahiran saya dan juga pembangunan diri saya. Dari segi kemahiran, saya sendiri perlu melengkapkan diri saya dengan teknologi dan juga ilmu-ilmu yang terkini seiring dengan teknologi semasa. Selain daripada itu, dari segi pembangunan diri, program NTW juga mengasah bakat saya untuk lebih lagi mengajar pelbagai lapisan masyarakat, tidak hanya kepada pelajar sekolah rendah, pelajar sekolah menengah, pelajar IPTA maupun pelajar-pelajar dewasa. Di mana kita tahu teknik penyampaian ilmu dan juga cara mengajar itu berbeza bagi setiap golongan lapisan masyarakat itu sendiri. Apa yang saya dapati bahawa impak daripada program NTW ini adalah sangat positif di mana peserta-peserta lebih berminat dalam bidang robotik dan juga mereka bersedia untuk join program-program ataupun pertandingan robotik yang diadakan. Selain daripada itu, ilmu daripada bengkel ini dapat mencetuskan idea inovasi pada peserta-peserta. Kepada semua golongan masyarakat, saya menyeru dan menyarankan untuk sama-sama mengikuti program NTW untuk meningkatkan kemahiran dan juga pengetahuan seiring dengan teknologi semasa. Kita tak boleh sentiasa berada di takut yang lama dan juga saya mengharapkan juga program ini dapat menghasilkan golongan-golongan profesional yang lebih ramai pada masa akan datang.